kau macam mana? AI Pia, welcome back to YouTube teman. Okay guys, konten pada kali ini adalah konten di mana saya bersiap sedia untuk konten. Konten mana? Konten transformasi hantu yang korang tengok dekat konten Alifan. Kita persilakan. Okay guys, kalau tengok tak behind the scene ataupun di sebalik tabir macam mana aku siap untuk menjadikan seorang ke seekor hantu daripada Thailand. So aku pergi ambil kepala tunjuk kepala sikit. Aku pergi ambil kepala sebab aku dah dalam move dah semalam, tapi malangnya kepala dia terlalu kecil. So sekarang ni aku tengah mencari bahan-bahan untuk buat darah sebab malam ni dah start dah. Malam ni adalah konten tu. So simpan dah. Aku lagi cari serbuk warna merah untuk aku buat blur. Tengok apakah kejadiannya. Sebab semalam saya dah cantik-cantik baju. Lepas tu saya dah buatkan scar wax. So sekarang ni saya nak lagi nampak hero dia, nampak SPX dia, nampak everything dekat baju tu. And let's go, kita kena siap sedia untuk ready. Saya nak cari inner lagi. Saya nak jumpa inner warna putih. Sebab saya dah tidak pakai dengan inner warna hitam, tapi dia tak nice sangat. Dia kena inner warna putih juga. So guys, let's go. Okay guys, so sekarang ni saya nak buat scar wax. Scar wax tu ialah kulit berlebihan kita tu. Kulit lebih kita tu. So kita nak buatkan dia, jadikan dia dough. So kita tambahkan Vaseline. Korang kena pakai Vaseline ni. Lepas tu korang campurkan dengan sedikit tepung. Apa ke tepung ni? Aku main beduk ke tepung ni. Kau rasa tak cukup tepung? Tambah tepung sikit. Tambah tepung sikit sebab saya rasa dia macam tak cukup ikat. Yang tukang tuang pun. Ngantuk. Okay. Ni habis dia kena lantai. So tinggal kacau je. Kacau dengan tepung. Tak cukup gini weh. Kena jadikan dia macam dough. Dough macam kita buat kari pak tu. Kau nak buat kari pak tak? Dah. Relax lah, jangan mengamuk. Dia boleh berhenti aku rasa. Nak lagi kan? Asal macam tak jadi weh. Nanti kalau dah jadi aku datang balik weh. Okay guys, aku dah datang balik. So nampak kuku aku ni bukan sebab aku motok apa, sebab tak ada aku banyak hitam tu. So korang boleh tengok kat sini. Alah, fokus lah. Sini dah jadi dah. Sorry lah kalau korang geli tengok kuku aku ni. Aku main cacing something tadi. So ini wax yang aku akan make up muka aku nanti. So korang stay tune untuk apa yang aku buat untuk konten transformasi hantu kali ni. Hai guys, so sekarang saya berada dekat Tamarin Square untuk cari powder warna merah tu. Tak jumpa lagi guys. Sebab tu kita orang dah cari spray, lepas tu brush untuk make up and juga nak kapai. So today saya nak cari ni dekat Baker's Grocer. So guys, 6.5 hours later. Okay guys, so sekarang kita orang dah sampai office. Ini barang-barang dia, ini aksesori dan itu barang-barang untuk make up. Dua bagnya. So sekarang menunjukkan pukul 8.38. Kita tengok berapa jam yang kita orang akan make up sebab start shoot pukul 11. Let's go. Okay guys, so sekarang kita orang tengah adit-aditkan barang. Serius. So guys, let's do make up. Okay guys, so sekarang kita orang nak start make up. First of all, this one, kalau kau nampak ni lens warna putih, and aku ada lens warna merah. Tapi lens merah ni kalau aku pakai, dia betul-betul menutup semua mata aku, so aku tak nampak apa-apa man. So sekarang ni saya nak start dengan efek yang belah sini. So kita start daripada pipi belah sini lah. Muka memang kena tak ada apa-apa untuk kita make up. So let's go. So this is my face before after make up hair. Serang. Okay, saya bersama pembantu saya. Say hi. Itu cousin saya, sepupu. Dia dah taken tau, jangan kacau dia dengan Afiq Sota. Okay, first aku akan guna gum. Aku tak tahu lah gum ni guna macam mana. Okay, so macam tu. Okay, betul-betul. So aku ambil gum ni. Gum ni kuat ke weh? Sekali gum 3 second. Ini syam. Busuknya gum dia. Busuknya gum dia. So this one adalah wax scar yang aku buat sendiri. Yang aku tunjuk kat korang tu yang aku buat tu. So ni aku akan tampal kat sini. So dia lah yang akan ratakan, dia kena ratakan macam ni. Faham tak? Dah. Ratakan bagi nak kat ujung-ujung ni. Oh, aku kena buat ke? Ya, takkan lama aku belanja kepada Ipoh baru nak datang sini. Ya, dapat dulu. Kenapa banyak-banyak? Ni bukan. Ni kau kena tekan ujung-ujung ni je. Oh, ujung je.
tangan je lah sebenarnya. Korang tengok tutorial ni makeup yang korang tengok dekat konten Alifan. So inilah dia punya proses. Sebelum dah makeup macam ni, aku akan buat dot bulat-bulat sebab aku nak buat dia nampak macam lubang-lubang. Kau lubang kan? Ada yang kecil, ada yang besar tau. Jangan sama baris pula. Bagi terabur sikit. Lembab aku ni, aku kat sini. Oh, juga tak buat. Kita batu kopi ni. Buat darah, masukkan ni. Honey, madu dalam ni. Lepas tu masukkan powder warna merah. Pastikan powder tau. Kalau tak powder tak jadi. Itu guys, darah dah siap. Darah dah siap. Biar saya nak settlekan ini dulu. Sekarang tengoklah saya. Tolong aku ni. Tak makeup ni. Tengok. Saya tekan. Saya nak buat macam bersini dicakap. Sini saya nak buat dia macam tercakap. Nampak? Okey, macam tu. Sini dia buat. Okey, saya settle. Saya nak buat belah mulut pula. Biasanya saya nak buat macam terbelah ke atas. Okey dah, ratakan. Panjangkan. Mulut lagi atas lagi. Ada bibir. Kanan lagi. Kanan, ke kiri. Oh, kanan ni. Jadi. So, solution dia korang kena letak gam. Boleh jadi. Ni kakak. Aku tak tahulah. Sebab konten ni dah post lepas dia. Aku tahu aku menang ke tak. Tapi inilah effort dia. Mesti kau jangan rapatkan ni. Ini kau buka. Dia jadi. Sekarang aku kena pastikan yang dia orang takkan jatuh. Sebelum ni aku tercabut. Sebab sini aku tambah yang ni lah. Okay, so kau letak gam kat muka aku. Sekarang saya nak dekatkan sini. Ini saya nak bagi terangkat. Macam terbelah. Sebelah atas tu. Aku kena ada ni. Mana? Sekarang waktu untuk drop di darah. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak buka baju ni. Duduk, saya nak buka baju duduk. Ni. Saya nak buka sini dulu. Dia akan makan dengan aku ni kan. Nak basahkan aku ni. Ada muka ya. Duduk sini. Jatuh kat baju aku ke?
guys, so makeup saya hampir siap tapi tak siap sebenarnya. Nampak tu, dah start terbuka dah wax ni. Tak boleh guna wax, boleh guna tisu atau kapas. Tak apalah, yang terjatuh ni akan nampak lagi raw, lagi menyeramkan. So kita go on je sebab saya nak pakai lens sekarang ni. Ya, aku tak rakam ni, korang dapat detik dagu saya jatuh. Ni dagu saya jatuh. Okay, so bismillah. Tangan saya kotor, saya tak boleh nak pakai sendiri. So jangan jatuh je, tolong jangan jatuh je, tu je saya minta. Nak jatuh waktu tengah cakap-cakap. Tadi saya nak buat bulat-bulat, tak jadi. Tak tahu kenapa. Dua merah ke? Dua putih ke? Betul? Tahu tu. Okay guys. Pocong. Guys, kau tak nampak aku guys? So sekarang aku tengah buat sari untuk baju Thailand tu. Tapi aku tak nak buat terlalu ikut body. So aku buat macam a bit longgar. Tangan aku tak siap makeup lagi. So aku akan suruh dia makeup tangan aku. Okay guys, cepat guys. Tahanlah wahai rasa, ini bukan mimpi. Rada rasa, ini cuma. Alah, hai. Kau nak tengok hantu keluarga? Sebelum kau ni, kau tahu macam dulu dengan darah. Pakai sampai kan? Ya. Lantai bro. Hantu saya bersiap. Mana ni hantu terlipat? Ada apa-apa? Te pego tipo assim. Você vai virar, vai domar em mim. Te pego. Siapa-siapa yang nak kaya boleh join jadi ejen saya. Berapa besar? Ni, ni murah je. Kita jual dengan harga marhain RM50 untuk satu biji. Ya. Balik haji kau. YouTuber kan? Ya, kau YouTuber. Gila. Hantu mana hantu tu? Gila kali. Mana Syurui? Dia ajar saya. Syurui. Pinaka. Syurui. Pinaka. Burung cinta pencunda. Guys, kita tengah tengok giliran. Saya tak tahan dah nak remove makeup dia. Cepatlah beh. Bagi saya nombor 1 tak apa. Bye. So korang dah tengok dah. Aku dah turun. Ini after turun. Nampak ni dalam vlog dah. Tadi dalam konten pun terjatuh-jatuh dah. Saya laporan pertama. Laporan terakhir ke apa tu. Aku tak tahu lah berapa banyak lagi jatuh. Ada kita betul ni. Nampak sini. Oh ini benda-benda ni. Senang macam pun. Ini tekan. Okay guys, so kita dah cabut semua. Cuma lens ni, bekas lens ada dekat rumah. Dah hilang bekas lens tadi. So hilang. So thank you for watching. So korang tahu sendiri saya dapat nombor apa. Saya tak tahu sebab saya shoot di this time. So yeah guys, ni konten pertama saya untuk bulan lepas yang bulan ni. Saya dah buat dan this is my first content. So guys, jangan lupa like, comment, subscribe, share, support untuk konten seterusnya. Thank you to Farah. Discuss.
helping me. Selamat tidur kekasih gelapku. Semoga cepat kau lupakan aku. Kau memang saya. Bye.